Kita semua ada masanya bergelut dengan fikiran sendiri kan? Tapi, cuba bayangkan kalau fikiran anda tu macam satu radio rosak. Dia pasang lagu yang sama berulang-ulang kali, lagu yang menakutkan dan anda tak boleh nak tutup. Inilah realiti yang dihadapi setengah orang dan hari ini kita akan cuba fahamkan melalui sebuah kisah. Bayangkan, jam dah pukul 7.15 pagi. Ini Aisyah, umur dia 29 tahun, seorang pegawai pentadbiran. Sepatutnya dia dah lama gerak pergi kerja. Tapi tak, dia terpaku dekat depan pintu rumah dia sendiri. Bukan sebab tertinggal barang, tapi sebab satu soalan yang nampak simple ni dah jadi macam penjara dalam kepala dia. Anda boleh dengar bunyi tu. Klik, pulas kunci, klik, tarik tombol. Lagi sekali. Setiap kali bunyi tu kedengaran, dada Aisyah rasa makin ketat. Nafas dia jadi pendek, jantung dia dubdap-dubdap macam tengah lari dari bahaya. Ini bukan lagi sekadar cek sekali lalu. Ini dah jadi satu ritual yang didorong oleh rasa cemas yang tak tertanggung. Okey, apa yang jadi kat depan pintu tu sebenarnya cuma secebis kecil je daripada apa yang berlaku dalam diri Aisyah. Di sebalik senyuman dia dekat ofis, dekat dalam kepala dia tu, ada satu peperangan senyap yang tak henti-henti, menghasilkan macam-macam senario menakutkan yang dia tak boleh kawal. Fikiran dia tak berhenti setakat, dah kunci ke belum? Oh tidak. Dari situ ia terus melompat ke malapetaka. Kalau pintu tak kunci, nanti pencuri masuk. Kalau pencuri masuk, nanti jadi apa-apa kat mak ayah aku. Dan akhirnya, semua jalan fikiran tu akan berakhir di satu tempat yang sama. Ini semua salah aku. Rasa tanggungjawab yang maha berat inilah yang paksa dia patah balik lagi dan lagi dan lagi. Sampai lewat kerja tu dah jadi macam rutin harian. Dan yang paling ironi sekali, Aisyah ni memang dari dulu orang kenal sebagai seorang yang sangat teliti, sangat cermat. Satu sifat yang bagus kan? Tapi, entah macam mana, sifat yang dulunya dipuji tu dah terbelit, dah bermutasi jadi sesuatu yang lain. Sifat berhati-hati tu dah bertukar jadi ketakutan yang melumpuhkan. Takut sangat-sangat nak buat silap, walau sekecil mana pun. Jom kita bagi nama pada apa yang Aisyah sedang lalui ini. Dalam dunia psikologi, peperangan dalaman Aisyah ni ada dua komponen utama yang macam kembar siam tak boleh dipisahkan. Namanya obsesi dan kompulsi. Aisyah sebenarnya sedang bergelut dengan gangguan obsesif kompulsif atau yang kita selalu dengar, OCD. Dan ini poin paling penting sekali. OCD ni bukan satu tabiat, bukan kelemahan karakter. Ia adalah satu keadaan perubatan. Isu wiring dalam otak, sama macam migrain atau diabetes. Ia tak ada kena-mengena langsung dengan siapa Aisyah sebagai seorang manusia. Jadi macam mana ia berfungsi? Macam ni. Obsesi tu adalah fikiran yang datang tanpa diundang. Contohnya, Aisyah tengah potong apple. Tiba-tiba otak dia menjerit. Macam mana kalau kau hilang kawalan dan cederakan mak kau? Fikiran tu sangat menakutkan sebab ia 100% bertentangan dengan diri dia. Kompulsi pula adalah tindakan yang dia buat untuk lawan balik rasa takut tu. Macam membasuh tangan berkali-kali sampai kulit jadi pedih. Sebab obsesi dia kata tangan dia kotor dan akan membahayakan keluarga dia. Lama-kelamaan, ritual-ritual rahsia ni mula memakan hidup Aisyah. Apa yang mulanya dia rasa macam satu cara untuk dia kawal keadaan, sekarang benda itulah yang mengawal dia. Hidup dia dah jadi macam satu penjara. Dan setiap penjara ada hadnya. Satu malam, mak dia perasan Aisyah dah hampir sejam dalam bilik air. Bunyi air paip tak berhenti-henti. Bila mak dia ketuk dan tanya, masa tu Aisyah pecah. Dia dah tak boleh simpan seorang-seorang lagi. Sambil tunjuk tangan dia yang dah merah dan melicit, dia menangis. Dia cuba jelaskan, "Mak, bukan sebab saya suka bersih, tapi saya betul-betul rasa kalau saya berhenti basuh tangan, ada benda buruk akan jadi pada kita semua." Momen yang sangat menyedihkan tu, tanpa disangka, sebenarnya menjadi satu rahmat. Ia jadi titik permulaan. Lepas berbulan-bulan dia tanggung semua ni seorang diri, akhirnya rahsia tu terbongkar. Dan dari situlah, pintu untuk mendapatkan pertolongan mula terbuka luas. Bila Aisyah akhirnya jumpa ahli terapi, antara soalan pertama yang keluar dari mulut dia ialah, "Jadi, saya tak gila kan?" Cuba anda bayangkan betapa leganya perasaan dia bila dapat tahu yang semua fikiran ngeri yang menghantui dia selama ni hanyalah simptom. Dia bukan orang jahat, dia bukan gila, dia cuma ada satu keadaan perubatan yang ada rawatannya. Rawatan dia memang mencabar tapi sangat logik. Melalui terapi yang dipanggil ERP, Aisyah belajar untuk berdepan dengan rasa cemasnya. Terapis akan suruh dia sentuh tombol pintu dan kemudian lawan desakan untuk berlari ke sinki. Mula-mula rasa macam nak kiamat.
Tapi, bila dia buat berulang kali, otak dia mula belajar satu benda yang sangat penting. Oh, rasa cemas ni akan reda sendiri dan malapetaka yang aku takutkan tu tak jadi pun. Ubat-ubatan juga boleh bantu untuk slowkan volume bising dalam kepala dia, bagi dia ruang untuk bernafas dan melawan. Jadi, pemulihan daripada OCD ni bukan bermakna fikiran-fikiran tu akan hilang macam tu je. Bukan. Sebaliknya, ia adalah tentang mengubah hubungan kita dengan fikiran tu. Belajar untuk jadi pemerhati. Biarkan fikiran tu datang dan biarkan ia pergi tanpa kita perlu melayannya. Okey, kalau ada 3 perkara penting yang kita boleh ambil dari kisah Aisyah hari ini dia. Pertama, OCD adalah satu gangguan kesihatan mental yang serius. Ia bukan sekadar personaliti pembersih. Kedua, mempunyai fikiran yang pelik atau jahat tak menjadikan anda orang jahat. Ia cuma fikiran. Dan yang paling mustahab, ketiga, bantuan itu ada, rawatan yang berkesan wujud dan pemulihan itu sangat-sangat mungkin. Mungkin bila kita dengar kisah Aisyah, kita rasa macam jauh sangat dari kita. Tapi cuba kita renung sekejap. Pernah tak anda tiba-tiba ada satu fikiran yang bukan-bukan melintas kat kepala? Lepas tu anda rasa bersalah, rasa malu dan hukum diri sendiri sebab terfikir macam tu. Walaupun dalam skala yang jauh berbeza, mungkin kita semua pernah rasa pergulatan tu. Dan akhirnya, inilah pengajaran utamanya. Kisah Aisyah mengajar kita yang nilai kita sebagai manusia tak terletak pada fikiran rawak yang muncul tanpa diundang. Nilai kita terletak pada usaha kita untuk teruskan hidup, untuk jadi lebih baik, walaupun kepala kita kadang-kadang bising. Anda bukan fikiran anda adalah manusia yang sedang berusaha. Dan itu sudah lebih dari cukup.